Tu dia mula rosak mula. Mana kata Saya baca yang akan buat pegawai. Pegawai lah, ikut rancangan pegawai lah. Saya akan mengesahkan sajalah. Saya ni ada sikit-sikit. Hala 7 tu tak ada satu hala 7 pun. Yang ada semua akan ditentukan oleh pegawai. Jadi itu you mula rosak. Sebab dia akan jadi gini. Bila kita betul-betul nak jadi ahli politik dan ingin berkhidmat kepada negara, kita mesti tahu bahawa kita akhirnya akan melaksanakan apa yang kita sebutkan sebelum tu. Itu dah ke arah prestasi. Mana kata kita perlu membuktikan apa yang kita nyatakan dan kita popular yang kita nyatakan. Jadi kerajaan kita hendaklah mempertahankan. Kalau kita masuk dalam kerajaan, kita tak boleh buat. Popular tu akan jatuh. Itu yang bahaya berlaku. Ataupun kita masuk dalam kerajaan, kita buat kenyataan nak buat itu, nak buat ini, kita isytihar macam-macam. ADN tak berjaya satu pun. Dia tak boleh bertahan. Tahun pertama boleh. Kita nyatakan nak buat itu, ini sebagainya. Masuk yang tahun kedua, orang tanya, alah dalam kajian. Masuk tahun ketiga, tak nampak apa lagi. Masuk dah dekat pilihan raya, akhirnya kita pun tak boleh sebut lagi. Akhirnya akan jadi populis itu sebenarnya akhirnya dia akan runtuh dan tak membantu kita untuk meneruskan.